Assalamualaikum semua. Selamat Hari Raya. Piwan nak ucapkan memandangkan sekarang masih lagi musim Hari Raya, masih lagi berada dalam bulan Syawal. Okey, sebab pasal Hari Raya, macam musim Hari Raya sekarang ni memang kebanyakan daripada kita selalu terdedah dengan cahaya matahari sebab kita sibuk beraya, berkunjung ke rumah sanak saudara. Jadi dari situ kulit kita agak terjejas sikit, memandangkan ramai antara kita yang selalunya hanya duduk dekat office ataupun dah habis waktu kerja, kita akan balik dan duduk kebanyakan di rumah. Daripada kita mengalami masalah kulit yang lebih gelap dan juga masalah kulit yang berpunca daripada sinaran cahaya matahari. Jadi untuk video kali ni, PY nak tunjukkan ataupun PY nak buat review tentang satu produk yang baru saja PY cuba. Tak adalah baru sangat, lebih kurang dalam 2-3 minggu yang lepas PY cuba. Okay, produk yang PY nak buat review ataupun PY sangat seronok untuk kongsikan untuk video kali ni lah V7 Toning Light daripada rangkaian produk Dr. Jart. Yang ini, bagi korang yang tak pernah tengok, inilah produk yang PY baru saja cuba dan PY sangat-sangat berpuas hati dengan produk yang PY cuba. Ini adalah krim pencerahan. Bagi korang yang tak pernah dengar ataupun memang tak tahu brand Dr. Jart ni daripada mana, brand Dr. Jart adalah dari Korea dan sebenarnya diasaskan, mula-mula sekali produk ni diasaskan oleh seorang pakar kulit ataupun dermatologist. Jadi bagi korang yang ragu-ragu, masalah kulit sensitif, takut gunakan produk yang mungkin ada bahan kimia yang berbahaya atau sebagainya, jangan risau sebab produk ni memang asalnya dibuat untuk mereka yang hadapi masalah kulit, ya. Untuk menggunakan produk ini, pastikan wajah anda telah dibersihkan dan sekarang ni wajah saya adalah tanpa sebarang makeup. Dotkan krim pada wajah dan kemudian ratakannya pada seluruh wajah anda. Hasilnya anda boleh lihat sendiri sekarang, wajah saya kelihatan lebih cerah berbanding sebelumnya. Okay, seterusnya PY nak tunjukkan korang dia punya tekstur dan juga bau krim ni. Ini adalah krim dia. Dia krim warna putih macam ni dan bau dia PY agak suka sebab bau dia bau sangat segar dan bau dia citrus sikit. Maksudnya dia ada bau macam limau sikit, macam lemon sikit, tapi tak terlalu kuat sebab kadang-kadang ada setengah produk bau wangi yang kadang-kadang menyebabkan kita rasa mual dan rasa terlalu kuat sampai kita dah pakai dekat muka pun bau dia still tak hilang dan menyebabkan kita rasa tak selesa. Tapi untuk krim ni bau dia okey, bau dia sangat segar dan tak mengganggu kita. Maksudnya bau dia tak terlalu kuat dan menyenangkan. Dan kemudian PY nak tunjukkan dia punya tekstur krim. Inilah krim dia. Bila kita sapukan, dia punya kesan pencerahan tu nampak natural, macam ni. Dia nampak natural dan tak bercampur sebab setengah krim yang mencerah, ada juga produk-produk yang PY pernah cuba, dia menyebabkan kita punya kulit tu nampak macam terlalu palsu ataupun dia punya putih tu putih menipu. Maksudnya nampak tak natural. Kalau untuk Dr. Jart, dia sangat-sangat natural dan korang boleh lihat sebelum dan selepas penggunaan krim tu. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, kenapa PY sangat sukakan krim ni adalah krim ni mengandungi 7 jenis vitamin untuk muka kita. Maksudnya dia ada fungsi untuk merawat dari luar dan juga dari dalam. Dia punya keistimewaan dia, daripada luar dia memberikan pencerahan yang serta-merta, lepas sapu terus cerah macam ni dan pastinya kecerahan tu nampak sangat natural.
Dan yang untuk dalaman pula, dia memperbaiki kita punya tone kulit. Yang paling PY suka sekali adalah untuk mengurangkan jeragat. Untuk korang yang kulit macam PY yang tak ada jerawat sangat, jeragat memang antara salah satu masalah yang kita hadapi. Jadi dengan menggunakan krim ni, kita punya jeragat pun InsyaAllah akan berkurang. Jadi PY memang menyarankan bagi korang yang ada masalah jeragat dan juga nak cerahkan kulit, boleh try krim Dr. Jart V7 Toning Light. Untuk yang ketiga, selain daripada dapat mencerahkan kulit dengan cepat, dapat hilangkan ketidaksempurnaan pada kulit korang, krim Dr. Jart juga dapat memberikan kebaikan daripada luar dan juga dalam. Di luar dapat berikan pencerahan yang cepat, kulit korang akan rasa sangat-sangat lembap dan sangat-sangat lembut. Untuk dalaman pula, dia dapat membantu ataupun menggalakkan penghasilan kolagen sebab dia ada bahan rahsia daripada Dr. J tadi, pakar kulit tadi. Jadi memang banyak sangat manfaat yang korang boleh dapat dengan gunakan krim ni. Dan PY rasa memang tak ada masalah untuk PY sendiri untuk kita melaburkan duit kita untuk produk yang sangat bagus dan sangat-sangat banyak fungsi. Dan untuk korang yang teringin nak dapatkan produk Dr. Jart V7 Toning Light yang macam ni, ataupun mana-mana produk Dr. Jart, korang boleh dapatkan daripada Sasa dan juga Sunway Pyramid. Eksklusif, hanya dijual di situ saja. Dan PY harap review produk kali ini dapat membantu korang untuk memilih krim pencerahan yang memang berikan kecerahan yang serta-merta, dan juga dapat membantu memperbaiki kita punya struktur kulit dengan menggunakan satu krim ataupun satu balang krim ni sahaja. Nampaknya sampai di sini saja. Untuk sebarang soalan korang nak tanya pasal krim ni dan sebagainya, korang boleh hubungi PY melalui PY punya fanpage, Princess Yanti, Twitter dan juga Instagram PY. Dan juga korang boleh tanya melalui blog PY pun ada juga, princess-yanti.blogspot.com. PY akan publishkan entry mengenai produk ni dekat blog PY. Dan akhir sekali, jangan lupa untuk subscribe channel PY, Princess Yanti. Dan juga kita jumpa lagi pada video akan datang. Dan jangan lupa untuk dapatkan produk Dr. Jart V7 Toning Light yang punya banyak manfaat dalam satu produk. Kita jumpa lagi pada video akan datang semua. Assalamualaikum. Untuk keterangan lanjut, anda boleh hubungi fanpage Dr. Jart Malaysia.